penat buat ibadat. Akhirnya ibadat dia kosong di sana esok. Ya. Sebab tu disuruh kita ni menghadap Allah. Bila menghadap Allah dengan erti kata sebenar, dia akan dapat lazat. Dan bila lazat dengan Tuhan dah ada, dia tak hirau ke orang ni dah. Orang nak kata dia ke nak apa dia apa. Sebab apa? Kelazatan dengan Tuhan tu paling tinggi. Ya, lazat bi falyafrahu. Ya, antara beritahu Nabi Daud suruh beritahu orang yang betul jujur dengan Tuhan, bi falyafrahu, dengan aku naklah kamu gembira. Berseronok dengan Tuhan, bukan seronok dengan orang, bukan seronok dengan pengaruh pangkat jawatan, tu semua gila. Orang sebenarnya berseronok dengan Allah. Ya, dan sila bernikmat dengan zikrullah. Zikr tu nikmat sungguh. Bila dia dapat nikmat dengan Allah Ta'ala, dia nak pusing ke benda ni? Dia tak akan pusing. Orang dapat makanan paling lazat, kita bagi makanan tak lazat, dah basi lagi apa nak. Ya, tuan bagi makan lazat, betul nak bagi bangkai, nak ke bangkai?